Malaysia mampu mengharungi kekacauan ekonomi global, khususnya pengumuman tarif timbal balas Amerika Syarikat dengan asas ekonomi negara yang kukuh dan berdaya tahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, cabaran itu mampu dihadapi menerusi pendekatan ekonomi yang terurus dan terancang. Kerana setelah melihat makroekonomi negara, kita berjaya mencatat pertumbuhan KDNK 5.1% pada tahun lalu. Mengurangkan defisit fiskal dari 5.5% 2022 kepada 5% 2023 dan 4.1% defisit fiskal tahun lalu. Unjuran kita bagi 2025 adalah 3.8%. Kadar inflasi 1.8% ketimbang 2.5% tahun 2023. Beliau berkata demikian pada sesi mesyuarat khas Dewan Rakyat berkenaan tarif Amerika Syarikat pada Isnin. Jelas beliau, reformasi struktur yang dilaksanakan di bawah kerangka ekonomi madani dapat membantu negara lebih berdaya tahan mendepani ketidaktentuan ekonomi global. Prestasi makroekonomi negara juga amat meyakinkan dengan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 5.1% pada 2024 berbanding 3.6% pada 2023, melebihi unjuran belanjawan 2024 iaitu 4 hingga 5%. Perdana Menteri berkata Malaysia merekodkan pelaburan diluluskan paras tertinggi dalam sejarah pada 2024 berjumlah RM378.5 bilion, peningkatan 14.9% berbanding RM329.5 bilion pada 2023.